Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam sesi perbincangan untuk CCB, Counter Current Breaking. Okay, maksud Counter Current Breaking, sekali lagi, kita ada A, B, C. Kita sedang rotate dalam bentuk A, B, C. So, untuk kita nak counter rotation tu, apa kita buat ialah kita tukar mana-mana sequence ni. Maksud kata B kepada C, C kepada B punya sequence. So, akan jadi A, B, C. Nampak tak? Dia terus tukar kepada rotation counterclockwise. Tadi clockwise lah. So counterclockwise. So means that kita just tukar mana-mana dua line. And kita interchange mana-mana dua line. So kita akan perform counter current breaking kepada sistem tersebut. Tunjukkan dalam bentuk tiga segi tadi ni, delta tu. So dia akan lebih mudah untuk kita view lah dia punya perubahan rotation tu. Okay, bila kita perform CCB, okay, waktu ni adalah waktu ABC. Betul tak? Sekarang ABC kan? Kita tukar kepada ACB nanti. Waktu ABC dia akan operate dalam keadaan normal. So this is normal curve lah. Normal curve. You tak load pada keadaan zero. This is synchronous speed and ataupun omega synchronous. So this is speed pada keadaan full load ataupun mechanical speed NM. Alright, you tambah speed lagi, you tambah load, dia akan pergi ke sini lah. This point seterusnya lah. Alright. So kita akan analisis setiap point. Okay, sekarang kita analisis pada keadaan full load point ataupun normal operation point. Point 1. So kita recap balik. Apa berlaku pada point 1? Kita ada beberapa region lah kita discuss sebelum ni, which is small slip region. Alright, this is small slip region. This is maximum top region, starting region kan. So sekarang inilah small slip region. Okay, kita akan sedang analisis small slip region. So small slip region, this is the formula. Alright. So this is the formula which kita gunakan dalam analisis untuk small slip region. Macam mana datang formula ni? Kita tengok balik dia punya equation. Equation asas adalah develop top sama dengan buat tiga phase lah. V phase square and V phase square darab R prime 2 over S omega S darab dengan total of resistance ataupun impedance dia. Okay, untuk zone di sini, small slip region, yang lebih dominan adalah ni. Lebih dominan. R2 over S squared lebih dominan berbanding this one. Berbanding this one. Means that X equivalent kita boleh cancel. Consider as kosong. R ni pun consider as kosong. So apa berlaku? Kita just ambil this R2 over S sebagai kita punya main component untuk small slip region. Nampak tak? So zone ni, dia punya slip adalah antara kosong hingga 1 lah. Slip maksimum di sini. Pada kosong speed slip maksimum. Di sini lah slip minimum. Kalau S tu, di sini adalah kosong, di sini 1 lah slip kan. Untuk speed kosong di sini, maksimum di sini. Speed maksimum di atas ni. So di sini adalah small slip region, which is berada antara 0 sehingga 1 dia punya slip lah. So the most dominant value adalah R2 over S squared. Sebab tu tengok R2 over S squared maintain. Saya masukkan dalam sini. Means that untuk bahagian ni R equivalent di cancel, boleh cancel. R1 cancel sebab dia sama kosong kan. Small slip region. Apa yang tinggal? S is there. Dua ni lah. R1 dengan S equivalent cancel. So yang tinggal adalah R2 over S darab R2 over S square kan. So S dengan S cancel. S ni dia bawa naik ke atas.
R dengan R2 cancel. Nampak tak? R2 cancel, tinggal R. So, dibanding S, 3V face squared R. Cancel lah ni. R cancel lah. 3V squared R divide by omega S darab R2. Omega S darab R2. So, this is the equation remain selepas kita hapuskan R1, hapuskan X equivalent. Nampak tak? So, small slit region kita just pakai formula ni. Walaupun formula ni diberi, tapi kita kena faham lah macam mana hasilnya formula ni, which is by we cancelling R1, cancelling X equivalent. Sama juga yang berlaku dengan value yang remain SI tu adalah R1 kita cancel, X equivalent cancel, so yang tinggal adalah R2 over S squared, cancelkan dengan cert. Nampak tak? So S naik ke atas, so tinggal jadi V face darab S divide by R2. Nampak tak? Yang ni bawa ke atas kan? Jadilah V face darab S darab divide by R2 untuk value I2. Nampak tak? So this small slit region kita just pakai formula ni yang mana terhasil dengan kita abaikan ataupun kita neglectkan R1 dengan X equivalent, sebab R2 over S adalah paling dominan pada keadaan small slit region. Okay, faham? Okay, pada waktu ni synchronous speed positif. Synchronous speed positif. Ni zone positif Ni zone positif ni. Ni zone ni. Rotor speed juga positif. Positif. Dua-dua positif lah. Okay, apa berlaku pada keadaan dua? Bila kita apply tadi ABC, sekarang kita terus apply A, C, B. Dia counter current lah. Okay, tadi daripada normal operation kat sini, terus dia akan tuju kepada point 2. So pada point 2, waktu ni kita punya omega S masih positif. Omega S ni adalah synchronous lah, dia dah patah balik dah. Dia dah jadi negatif. Walaupun pada waktu ni kita punya rotor masih lagi positif. Rotor ni ni ya, speed ni masih lagi positif. Tapi kita punya apa nama, sekuen ni dah jadi negatif. Sekuen dah jadi negatif. Rotor masih positif. Dia akan slow down lah. Dia terus pergi kepada 2, dia akan slow down kepada 3. Tapi pada waktu point 2 masih lagi positif untuk rotor. Meanwhile kita punya magnetic field sudah rotate anti-clockwise. Okay, pada waktu ni oleh kerana you punya omega S dah jadi ke sana, that's why slip dia akan jadi kalau di sini tadi ni maksimum slip dah jadi bukan satu lagi ni, bukan kosong tapi lebih besar pada satu. Dekat sini small slip region, di sini extra ataupun more than one slip region sebab dia dah counter kan. Rotor masih ke kanan, synchronous speed ataupun the trick electromagnetic punya rotation sudah patah balik ke kiri. Nampak tak? You punya katakan you punya speed of motor 1000 RPM. Yang ni dah jadi negatif 1200 RPM lah kan. So apa yang berlaku? So slip akan jadi 1200 tambah 1000, 2200 RPM dah. Negatif 2200 RPM. Dia punya omega S ni. Nampak tak? Dia dah patah balik ke belakang. So synchronous speed dah jadi negatif walaupun motor masih lagi positif. So pada keadaan sini, pada situasi di sini, which is S over then 1, X equivalent adalah yang paling dominan berbanding R2 over S berbanding R1. So dua ni you boleh assume ataupun kita boleh consider as 0. Nampak tak? So R2 over S kosong, R1 pun kosong. So tinggal S omega S dengan X equivalent. Nampak tak? X equivalent S omega S.
atas masih maintain. 3V phase squared darab R2 masih maintain. Cuma sekarang omega S dah jadi negatif. Nampak tak? Omega S dah negatif. Sebab tu kita tengok dah jadi negatif di sini. Negatif. So the equation menjadi macam ni lah, sebab condition sekarang dah beralih arah dia punya synchronous speed lah. Okay, sama yang bawah ni, R1 kita cancel, R2 over S juga cancel, so tinggal X equivalent squared, cancelkan dengan cert, so it remain as X equivalent. V phase over X equivalent untuk I2. Nampak? So ni menunjukkan macam mana formula ni terhasil daripada andaian yang kita telah consider untuk R2 over S, R1, dia punya direction of omega S, direction of omega R. Okay. Itu yang berlaku dekat point nombor 2. So then dia akan next, dia akan pergi pada point nombor 3. Motor akan slow down. Motor akan slow down. So you boleh imagine adalah seperti mana kita ada lift tadi lah. Kita ada lift tadi kan. Ada lift yang kita angkat orang lah kan. Pada waktu tadi ni, waktu asal tadi dia tengah naik ke atas. Point 1 dia bergerak ke atas. Point 1 lah. Dia sampai satu tempat tu, dia berhenti. Kita nak break point 2. So this is point 2. Dia break kat sini. Kemudian point 3 adalah daripada point 2 dia bergerak, dia sampai satu tempat dia nak stop. Dia akan sampai satu tempat dia akan stop. Sekarang dia bergerak ke atas kan, positif. Dan dia akan break sampai point 2. Kemudian dia akan sampai point 3 katakan. Dia akan stop dekat point 3. Stop dekat point 3. Okay, waktu stopping ni, alright, S adalah 1. Point 3 ni. S adalah 1. Slip adalah 1. Sebab waktu ni rotation masih lagi ke sana. Omega S masih lagi anti-clockwise. Sini kan. Tetapi speed dah jadi kosong. So waktu ni X equivalent masih lagi dominant. Not moving. Omega R not moving. Omega R speed ni. Speed ni not moving kat sini. Tapi you punya rotation masih lagi ke kiri. Kiri. Omega S masih lagi ke kiri. You punya mechanical speed is stagnant ataupun dah static kat sini. Dah stop kan. So apa berlaku? X equivalent adalah yang paling dominant. Yang R2 boleh cancel. R1 pun boleh cancel. Alright. So omega S adalah negatif. S adalah 1. Tukar akan menjadi 1. Nampak tak? That's why 1 kali negatif omega S darab X equivalent. Yang atas maintain lah. So that's why you punya equation jadi macam ni. Bawah pun sama. R1 cancel. R2 over S cancel. X equivalent maintain. Square dengan cert cancel. So V phase over X equivalent untuk I rotor. Okay. Okay, sekarang pada point 3 dia dah berhenti. Dari point 2 sekarang point 3 kan. Boleh nampak sikit lah. Dia lift, this is point 2, this is point 3 lah. Dia tengah bergerak. Sekarang dia berhenti kat sini, point 3. So bila dia berhenti, patutnya kita pakai clamp kat sini, mechanical brake kita clamp. Dia akan stop lah. Tapi kalau kita berhentikan dia, tapi kita tak letak brake, apa berlaku? Dia akan start untuk jatuh ke bawah. Dia akan start jatuh ke bawah sebab apa? Gravity tarik kan. Dia dah brake kat 3, tapi kita dia dah berhenti kat 3, tapi kita tak letak brake. Sebab apa berlaku? Inertia akan tarik, bukan inertia lah. Dia punya gravity akan tarik dia ke bawah. Untuk lalu point 2 dan point 1 lah, bukan lalu point lah. Dia lalu laluan yang sama. That's why nampak tak? Speed akan jatuh ke bawah kepada point 3, point 4. Point 1 dia normal speed. Point 2 dia braking. Sampai point 3 dia berhenti. Kemudian dia akan jatuh balik ke bawah. Tadi ke atas kan, jatuh balik ke bawah kepada point nombor 4. Nampak tak? Dia akan pergi pada point nombor 4. Dia tak, sebenarnya dia pergi sini lah, dia pergi ke sini terus in terms of speed kan.
Speed dia akan terus ke bawah. Speed akan terus ke bawah. Daripada zero speed, ni speed lah. Zero speed kepada maximum negative speed 0.4. Waktu ni N ataupun omega S masih lagi negatif. ACB sequence kan. You punya omega R ataupun MM adalah juga sedang follow arah yang samalah, arah negatif. Nampak tak? Negatif, negatif. Di sini positif, positif. Di sini positif, negatif. Di sini negatif, positif. Zoning kan? Ingat tak? Zoning motor. Zoning motor. Zoning generator. Zoning generator. Yang kita tengok zoning kan? Okey. So untuk point yang keempat ni. Okey, speed akan menuju ke arah point 4. Means that waktu ni you punya slip dia akan jadi small slip region. Small slip. Tadi ni big slip region lah. Ni small slip region. Dia sama macam ni. Cuma dia berada pada zone negatif-negatif. Tadi positif-positif. Sekarang zone negatif-negatif. So that's why you tengok dia punya formula adalah sama. Cuma tanda sahaja berbeza. Okay, formula sama. So waktu ni juga kita consider as R over RS, R2 over S adalah paling dominan berbanding S equivalent berbanding R1. So boleh cancel and boleh cancel. So remaining adalah inilah S darab omega S R2 over S squared. So kalau you bukakan dia ataupun you bukakan dua ni jadi dua kan. So boleh cancel lah. S dengan S boleh cancel. R2 dengan R2 boleh cancel. So remaining S 3V face squared over omega S over R2. Nampak tak? S ni bawa ke atas. So jadinya tu. Oleh kerana omega S adalah masih negatif. So that's why kita letak negatif omega S. Dan dia letak adalah negatif. Jadi negatif lah. Zone ni kan. Negatif, negatif. Same goes to you punya I2. I2 adalah masih lagi positif sebab dia tak tergantung kepada rotation lah. Cuma kita cancel X equivalent. Kita cancel R1. And kita cancel square dengan cert. So V face over R2 over S. And S bawa ke atas jadi V face S over R2. So that what happened on point 4. Okay. Point 5 maksudnya apa? Point 5 maksudnya apa? Point 5 ni adalah apabila punya lift ataupun you punya escalator tadi ni dah jatuh. Satu masa dia akan capai speed yang masih lagi follow rotation omega S. Kan? Dia menghampiri lah omega M atau A ni menghampiri omega S. Tapi bila kita tak apply any brake ataupun any reduction punya speed, dia akan terus meningkat makin laju sampai kepada point 5 yang mana waktu ni omega S dan juga omega R adalah sama. Sebab dia berada pada speed yang sama. Nampak tak? Speed yang sama. So pada waktu ni S adalah kosong lah. S akan jadi kosong. Tak ada slip lah. Dia akan nak masuk kepada region generator lah. Kan? Di sini motor generator kan. So ni tengah-tengah. Waktu ni speed adalah kosong. Kan? Yang paling dominan juga adalah R2 over S. So cancel yang ni, cancel yang ni. Cancel X equivalent, cancel R1. And sorry. Waktu ni speed adalah kosong. So tak perlu assume tak apa. Kita consider as slip kosong. Kalau kita tengok graf ni, torque pun adalah kosong. Nampak tak? Torque kosong, speed pada synchronous. So develop torque kosong. So no load being used. So dia draw current yang kosong lah. Current yang kosong. Okay. Tidak ada current yang diabsorb.
Tidak ada torque yang develop. Nampak tak? Waktu ni kan. Torque adalah kosong. Kan? Kosong. Speed adalah pada omega S. Omega R dan omega S adalah sama at this moment. So equation akan jadi develop torque sama dengan kosong. I2 juga sama dengan kosong. So that's happen on point 5. Kemudian bila kita apply any brake, the speed akan terus meningkat. Maksudnya speed of your dropping weight ni akan terus meningkat. Daripada omega R kepada omega S kepada omega 5, omega 6 ni. Apa berlaku pada omega 6? Sama tak? Point 6 ni. Kan? Apa berlaku kat sini adalah you punya slip akan jadi lebih besar daripada kosong. Sekarang slip akan jadi positif. Kan? Tadi dia pada signal speed. Sekarang speed melebihi. Kan? Omega R tu melebihi omega S you. Kan? So omega S masih lagi negatif. Omega R pun berada dalam negatif. Kan? Negatif. Dan waktu ni you punya zoning ni adalah zoning small slip. Small slip R2 over S adalah lebih dominan lah compared to this one. So sama juga, you boleh cancel R1, you boleh cancel X equivalent, remaining yang ni lah. So that's why dia punya value ataupun dia punya sum of komponen ni sama, cuma masih lagi negatif dekat omega S. Component of I2 yang di generate tadi kita consume kan, sekarang oleh kerana dia dah patah balik sebagai regenerative punya sistem, how much generated? So V phase darab S over R2. Kita dah cancel ni. Ni dah cancel. Ni dah cancel. Ni pun cancel. So V phase over R2 darab S. So that what happen on point 6. Okay. Kalau kita summary kan dia punya all the point dalam table, nampak tak? Untuk point 1, nampak tak? Dan point 4. Point 1, point 4, point 6. Semua adalah small slip region. 1, 4, 6. Ni pun kira small slip lah, walaupun no slip kan. Patut ni no slip region. 5 ni kan. So masih lagi. Ni 1, 4, 5, 6 ni adalah small slip region. It means that you punya torque adalah formula sama. Cuma dia punya arah sahaja. Nampak tak? Small slip region. Manakala point 3, 2, 3 dengan 2 lah. Dia berapa zone tu? 6 kan? 3 dengan 2 adalah large slip region. Large slip lah. Slip besar daripada 1. Slip sama dengan 1. Ini lebih besar daripada 1 sebab dia dah counter kan. Yang ni speed dah jatuh. Signal speed maintain lah. Signal speed adalah electromagnetic speed kan. So ni apa yang kita boleh hasilkan dalam table. Table ni lah. Kita summary kan balik whatever that we have calculate dalam bentuk table. Okay, it is important for you all to understand this because bila kita buat assessment, kita akan refer kepada curve ni lah. Curve ni. Nampak tak? You can draw the curve. So draw dia punya normal curve macam mana? Kan? So bila kita apply negative punya CCB tu, counter current braking, so you kena lukis balik dia punya exactly curve yang mirror. Nampak tak? Dia mirror kan? Cuma ni berada dalam negatif. Negatif side lah. So you lukis balik. You lukiskan dia punya, tuliskan point dia. 1. Ni extendkan dia. Point nombor 2.
Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, 5, 6. Nampak tak? So ni pergerakan ni lah. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6. So semua poin-poin ni, you kena faham lah apa yang berlaku dekat sini, apa consideration kita. So this is your speed, this is your top speed kan. Walaupun formula diberi, tapi you kena faham apa yang berlaku pada setiap poin tersebut. Okay, contoh. Kita ada 3-phase Y-connected induction motor loaded with a constant torque. Torque yang constant lah. So far kita consider as constant. Torque yang tak berubah lah. Contoh kita ada lift hari ni, kita letak satu orang dalam lift tu, kita assume macam mana dia punya pergerakan dia. Dia naik ke atas, kemudian dia stop, kemudian dia turun ke bawah. Motoring, lepas tu generating punya braking, generating punya sistem. Okay. Y connected. So apa yang nak lukis ialah bila dapat soalan je ni, lukis lah. So this dah label kan. So this is V phase, this is V line. Y connection kan. V line adalah lebih besar berbanding V phase sebanyak 3 kali. Kan? Y connection kan. Loaded with constant torque pada NS kita 1150 RPM. Pakai power converter PWM. Line to line voltage 300 volt. Bila label terus 300 volt. Frekuensi 80 Hz. 80 Hz. Rotor resistance motor 0.5. Yang ni saya beritahu tadi nak lukis tak apa, tak lukis tak apa. Tapi better lukis lah. Lebih tahu dekat mana point-point tersebut kan. So this is your V phase, R1, X1, X2, alright. R1, X1, X2, R2 over S. Alright. Rotor resistance 0.5. Inductive reactance 3 ohm. 80 Hz. Okay. Calculate the slip current torque at all operating point. Maksud kata semua point tadi ni. Lukis. Apa tak? Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Okay. Then you buat secara point. Dia lukis tadi ni. Okay kan? So buat secara point. Apa berlaku pada point 1? So at point 1, signal speed not given, but based on rotor speed, we can assume that the signal speed 1200. Tadi 1150 kan? So that's your motor speed. You will assume the next ataupun the nearest signal speed adalah 1200. Berdasarkan formula ni lah. NS sama dengan 120 F over P adalah 80. Bahagi dengan that number, you akan dapat the nearest poles number lah, which is 8 lah patutnya kan. So you berkira bilangan ataupun value of slip, which is NS over NR divided by NS, which is 0.042 kan. 0.042 fall between standard kita 0.02 hingga 0.07 lah, small slip region kan. Kemudian terus macam saya bilang tadi, kalau boleh cari dulu nilai V phase divide by 3. Jangan you bubuh terus dalam formula ni, walaupun formula diberi, you bubuh secara dalam ni, sum kan. Dapat value. Kalau misal kata value salah, so yang ni bukan salah. So yang ni mungkin dapat markah lah. So kira satu-satu.
Itu salah satu. Dapatkan V phase dulu. Dapatkan V phase, dapatkan synchronous speed omega S ni kan. Jangan you terus masukkan dalam formula secara lam ni kan, secara bundle. Buat selesaikan salah satu. So kita dapat nilai untuk top pada point 1. Kemudian dapat nilai current, rotor current dalam point 1, which is 60 dengan 14.55 ampere menggunakan formula yang diberi ni lah. Formula ni adalah appendix biasanya. Boleh recap balik dalam appendix. So, settle point 1 pergi pada point 2. Ya, apa berlaku pada point 2? Point 2, so this is the formula. You take note balik formula tu. You take note dia punya sequence dia tu, negatif. Alright. So, you akan dapat value pun negatif. Sambil you kena counter check lah. Kalau positif kat sini, kalau berada dalam zone belah sini, so for sure you punya torque akan jadi negatif lah. Walaupun speed you masih lagi positif. Kan? So waktu ni, you punya I2 masih lagi 57.74, dia lagi tinggi lah. Tadi 14 kan. Sekarang dah counter panggil apa? NMU ataupun you punya motor speed rotation belah situ. Synchronous rotation dah counter lah. And so for sure slip dah lagi besar pada 1. That's why dia consume current lebih besar lah. 57 ampere. Yang just now 14. So apa berlaku pada point 3 pula? Pada point 3. So you kira slip pada point 3, which is waktu ni dia punya speed adalah kosong. Speed waktu ni kosong. Sama kosong lah. And S masih lagi maintain walaupun negatif lah. And S masih negatif 1200, and R adalah kosong, so slip adalah 1. And develop top negatif, kira dapat negatif. Current yang masih dikonsum waktu tu adalah seperti mana point 2. Then dia akan pergi pada point 4, which is dia akan meningkat kelajuan motor kepada menghampiri synchronous speed yang negatif lah. Ada. So dia akan pergi ke arah negatif 1150. Synchronous speed kita 1200 negatif kan. So dia menghampiri negatif 1200. Okay. So waktu ni slip akan kembali kepada normal ataupun slip yang sama seperti point 1. Dia macam mirror pada point 1 lah. Part yang satu ni adalah mirror. Cuma dia punya panggil apa, synchronous speed adalah negatif lah. Negatif lah. Kan? So develop torque negatif 60.16. Current masih lagi consume 14.55. 1455. Yalah, motoring pada bahagian pada arah negatif. So point 1 dengan point 4 nampak adalah sama. Dari point 1 buat 14.55, 60.16 kan. So point 4 sama juga 14.55, 60.16. Cuma develop torque adalah counter negatif lah. So apa berlaku pada point 5 pula? Waktu ni point 5 speed dengan NS dengan NM ataupun motor ni adalah sama. So slip adalah kosong. Nampak tak? 1200 sama dengan kosong lah. Nampak tak? So equation yang sama, you equalkan dengan kosong. Kan? Yang ni bersama, equalkan dengan kosong. Nampak tak? Sebab slip kosong kan? Slip kosong, so kosong over any value kosong lah. Slip kosong, divide dengan any value adalah kosong lah. Kosong lah. Then waktu point 6, apa berlaku pada point 6? Speed akan makin laju melebihi
Nampak tak? Dia jatuh kan, dia punya lift ni, kita apply ni brake, dia akan jatuh melebihi speed synchronous. And M melebihi speed synchronous. Nampak tak? So slip akan jadi mana ni? Negatif 0.042. So you boleh kira balik, you dapat you punya speed waktu ni adalah 125.0.4 RPM. Current adalah negatif 14.55. Generator lah. Dia feedback to the source. Generator kan. Tadi dia consume sebagai motor. Ni zone motoring. So ni zone generating. Nampak tak? Yang ni zone braking lah. Tadi kan. Braking. Okay, tu adalah value yang dapat waktu setiap point tersebut. So bila kita calculate dan kita conclude dalam table, dapati dia punya, bila slip down lah, slip dia, motor punya speed, torque, current. Nampak tak? Nampak tak? So point 1 dengan point 4 identical, cuma dia inverse in term of torque. Point 2, 3 juga identical in term of current lah, consumption current dia, cuma torque berbeza. Dan bila dia panggil apa? Regenerative braking dekat point 6, so this is the value. Kenapa dia punya current dah induce ke dalam sistem sebab generator, dia berfungsi sebagai generator. So semua value ni bila you create graph, dia akan jadi macam ni lah. You create graph macam ni lah. So this is normal operation of motor, curve dia. Bila you apply brake, so dia akan jadi curve yang inverted, mirror inverted. Kalau mirror betul kat sini lah. Tapi speed ni adalah mirror inverted. Inverted mirror. Okay, faham? Tadi dalam bentuk ABC sequence, kita apply CCB, dia akan jadi ACB sequence. Okay, you try this quiz question. First, sebab ni saya akan conclude sekali dengan quiz yang saya beritahu minggu lepas. First, you buat dalam bentuk Y, kemudian you tukar dalam bentuk delta. Buat calculation, nanti saya akan up satu quiz soalan untuk you letak ataupun you tandakan jawapan berapa ya Pak. Kata siapa yang buat, dia pasti akan dapat jawapan lah. Jawapan seperti mana dalam contoh ni. Siapa tak buat, tak dapat lah. So bila you buat, kita akan bagi jawapan-jawapan dalam Google Classroom punya soalan tu, you boleh jawab. Ada markah lah untuk quiz AC braking. Okay, kita akan stop di sini. Yang ni, quiz ni, please do on your own before Friday. Ini apa? Senin. Tekan up quiz tersebut, you kena jawab dekat dia soalan multiple question saja. You kira sekarang, nanti jawapan tu you just select dalam quiz punya soalan tu. Okay. Ada sebarang soalan setakat ni? Tak ada saya. Okay. Attendance saya akan ambil